Dulu orang gelak ringgit. Diorang kata mata wang kita lemah dan tak bernilai. Tapi sekarang soalan mula berubah. Kenapa ringgit tiba-tiba naik dan siapa sebenarnya yang salah faham selama ni? Beberapa tahun lepas, ringgit sering digambarkan sebagai mata wang bermasalah. Nilainya jatuh banding dengan dolar yang nampak buruk. Dan ramai anggap ekonomi Malaysia tak ke mana pun. Tapi masalahnya perbincangan waktu tu terlalu fokus pada kadar tukaran dan bukan pada asas ekonomi sebenar. Masuk pada akhir 2025 dan awal tahun 2026, ringgit mula mengukuh dengan ketara dan mencapai paras tinggi dalam beberapa tahun. Ini berlaku bukan sebab magic, tapi sebab keyakinan pelabur global terhadap ekonomi Malaysia mula kembali. Aliran modal asing meningkat, aktiviti dagangan ringgit melonjak dan pasaran mula melihat Malaysia sebagai destinasi yang stabil dan bukanlah spekulatif. Ramai kata ringgit naik sebab dolar mereka melemah. Itu sebahagian daripada cerita, tapi bukanlah keseluruhan. Penganalisis dah pun tekankan pengukuhan ringgit juga disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, disiplin fiskal yang semakin ketat dan dasar monetari yang stabil oleh Bank Negara Malaysia. Satu petunjuk penting ialah lonjakan volume dagangan ringgit. Bila pelabur yakin mereka bukan sekadar pegang, mereka aktif berdagang. Ini adalah tanda ringgit bukan naik sebab spekulasi jangka pendek, tapi sebab keyakinan sebenar terhadap asas ekonomi. Faktor global tetap main peranan. Jangkaan bahawa Federal Reserve akan melonggarkan kadar faedah, mengurangkan tekanan ke atas mata wang pasaran sedang membangun, termasuklah ringgit. Tapi bezanya ringgit bertahan lebih baik berbanding banyak mata wang serantau. Walaupun data nampak positif, tapi ramai rakyat masih ragu. Sebab bagi rakyat, kadar tukaran hanya bermakna kalau kos sara hidup betul-betul rasa lega. Dan ini persoalan yang star. Nilai mata wang kuat tak semestinya terus turunkan harga barang, tapi dia beri ruang kepada kerajaan untuk stabilkan ekonomi. Jadi ringgit bukanlah bangkit secara tiba-tiba. Dia pulih kerana asas ekonomi yang semakin kukuh, keyakinan pelabur yang kembali dan pengurusan monetari yang lebih berdisiplin. Jadi soalannya sekarang bukanlah kenapa ringgit naik, tapi adakah kita boleh kekalkan keyakinan ini dalam jangka panjang?